alu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan juga yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Arif bin Datuk Seri Panglima Dr. Haji Sakaran, Fokus Pesan Perlibatan Ibu Bapa Komuniti dan pihak swasta PIBKS Negeri Sabah. Selamat datang. Sudah saya bawa. Mana lagi membawa, mana lagi nanti diambil gambar. Yang ini ada satu yang ambil gambar dia.
Ketibaan Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah bersama Yang Berbahagia Dato' Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dia duduk sini. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesediaan Yang Berusaha Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia hadir menyempurnakan program hari ini. Marilah sama-sama sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi yang penuh bermakna ini, majlis dengan hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Sufian Jasimani alias Amran, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana dengan izin dan inayah kami dapat berkumpul pada hari ini bagi menjayakan program Pakat Kementerian Pendidikan. Ya Allah, ya Fattah, ya Adil, berkatilah perhimpunan ini. Jadikanlah platform Pakat ini sebagai jambatan yang memperkukuh ukhuwah dan komunikasi antara pihak Kementerian Pendidikan, para pendidik dan ibu bapa. Permudahkanlah urusan kami dalam memahami dan menyebarluaskan kurikulum prasekolah demi masa depan anak-anak kami. Ya Allah, ya Rashid, kurniakanlah kepada kami kelapangan dada, kecerdasan minda dan taufik hidayahnya. Semoga segala input yang dikongsikan hari ini dapat diterjemahkan kepada tindakan yang bermakna bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara, khususnya di bumi Sabah yang bertuah ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, peliharalah keharmonian kami, satukanlah hati-hati kami dalam mencapai aspirasi pendidikan, dan jadikanlah usaha kecil kami ini sebagai amal jariah yang diterima di sisimu. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan lindungilah perjalanan semua yang hadir hari ini agar selamat pergi dan balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Tahun ini, tahun kita. Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah. Yang Berbahagia Dato' Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Arif bin Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Sakaran,
focal person pelibatan ibu bapa komuniti dan pihak swasta PIBKS Negeri Sabah yang berusaha Puan Harlina binti Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Prasekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum, semua Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua pegawai prasekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum, semua Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pegawai-pegawai pendidikan daerah, para guru, para ibu bapa, urus setia, para pempamer, murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke program Pakat Kurikulum Prasekolah 2026 dan Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas 2026 Kementerian Pendidikan. Hadirin yang dihormati, kini kita akan memulakan sesi interaktif menggunakan aplikasi Mentimeter. Dipohon pihak teknikal memaparkan kod QR di skrin utama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di skrin utama itu ada dipaparkan QR code dan juga nombor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki untuk scan atau imbas QR tersebut. Sekiranya tidak dapat imbas, boleh masukkan nombor yang di bawah itu. Okey, kita bagi masa. Okey, boleh imbas dan selepas itu tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menjawab soalan yang dipaparkan. Ada sudah di sana. Okey, boleh jawab. Urus sedia ada hadiah kan ni kalau betul semua. Okey, kita perhatikan sudah berapa ramai penyertaan. Angka semakin meningkat, sudah ada 121 dan kita perhatikan 123 sampai ke 250. Apakah harapan ibu bapa terhadap kurikulum prasekolah 2026? Okey, kita tunggu lagi, ada semakin meningkat respon. Okey, setia, kita stop sampai sini. Okey, apa yang kita perhatikan, kebanyakan ibu bapa menjawab cemerlang. Okey.
Apakah harapan Ibu Bapa terhadap kurikulum prasekolah 2026? 206 respon. Ramai menjawab cemerlang. Okey, terima kasih kepada semua ibu bapa yang terlibat. Beri tepukan untuk diri sendiri. Okey. Nampaknya penyertaan sangat aktif. Terima kasih sekali lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa majlis, kita teruskan dengan sesi bual bicara pakat. Untuk itu dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia untuk memulakan sesi bual bicara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada puan pengacara majlis yang saya hormati, sahabat saya Dato' Haji Raisin Saidin, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Arif, Tun Dato' Sri Panglima Dr. Haji Sakaran selaku Focal Person Kementerian Pendidikan Malaysia PIDKS bagi Negeri Sabah, Puan Harlina Muhammad di Balan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Bangun dulu Puan. Inilah dia. Kalau nak tahu, Puan Harlina bersama sektor beliau di bahagian pembangunan kurikulum adalah yang bertanggungjawab untuk membangunkan kurikulum yang digunakan pada ketika ini, kurikulum prasekolah kita 2020. Terlebih dahulu saya minta juga Dato' Raisin bangun dan juga timbalan-timbalan daripada JPN Sabah yang hadir, Puan Fauzia ada, Cik Fadli ada, Mudin pun ada. Ada 3 orang timbalan di sini. Dan PPD, mana PPD? Ini dia PPD yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan inilah dia warga kementerian di Sabah yang bertanggungjawab untuk menguruskan pendidikan. Khasnya pada hari ini kita berkumpul untuk pendidikan prasekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita telah mulakan acara kita dengan menggunakan teknologi untuk mendapatkan input daripada para ibu bapa yang hadir tentang apa yang diinginkan untuk masa depan anak-anak. Dan daripada apa yang kita lihat di sana, semuanya inginkan yang baik-baik saja ya. Betul? Untuk anak-anak kita. Tak ada yang kata saya mahu anak saya gagal dalam peperiksaan, ada? Tak ada kan? Semua mahu anak cemerlang, semua mahu berjaya, semua mahu anak-anak kita pandai. Jadi itulah sebenarnya matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita membangunkan setiap seorang modal insan yang ada di negara kita ini. Dan program ini diadakan khas untuk kita bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan para ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah, untuk kita menerangkan tentang kurikulum persekolahan yang baru kita gunakan bagi prasekolah 2026. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas kita telah menamatkan ataupun telah selesai plan pembangunan pendidikan yang lama yang telah bermula 2013 sehingga 2025. Jadi plan itu telah tamat. Bermula tahun ini, tahun 2026, kita melangkah ke hadapan dengan satu lagi blueprint, satu lagi plan perancangan pendidikan yang baru yang dikenali sebagai Rancangan Pendidikan Malaysia ataupun RPM yang bermula pada tahun ini 2026 sehinggalah 2035. Jadi Rancangan Pendidikan Malaysia ini membawa kita ke hadapan 10 tahun ke hadapan dalam aspek pendidikan untuk kita melihat bagaimana pendidikan negara ini perlu kita ubah, perlu kita perbaiki untuk menghasilkan warga negara Malaysia yang lebih berkualiti berbanding apa yang telah kita hasilkan sebelum ini. Dan kurikulum prasekolah merupakan perkara pertama dalam siri perubahan yang kita laksanakan dalam sistem pendidikan. Kita menggunakan kurikulum prasekolah ini.
Dan anak tuan-tuan dan puan, semua ni ada anak prasekolah kan? Kita campur-campur. Semua ada anak di prasekolah kan? Dan anak-anak ini di prasekolah, tahun hadapan, mereka akan merupakan kumpulan yang pertama yang akan menggunakan kurikulum baharu. Mungkin masa tuan-tuan dan puan yang masih belajar dulu di sekolah, kurikulumnya berbeza. Tetapi tahun hadapan 2027, anak-anak ini apabila memasuki tahun 1, mereka akan melangkah menggunakan kurikulum baru. Jadi bukan lagi kurikulum sebagaimana abang-abang mereka atau kakak-kakak mereka gunakan. Ya, jadi pada tahun 1, tahun hadapan mereka akan melangkah dengan satu plan yang baru. Kalau dahulu mungkin abang-abang atau kakak mereka di sekolah rendah ada 2 tahap saja. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1, tahun 1, 2, 3. Tahap 2, 4, 5, 6. Tetapi mulai tahun hadapan kita ada 3 tahap. Tahap 1, usia 7, 8. Tahap 2, usia 9, 10. Tahap 3, usia 11, 12. Dan di mana pada tahap 1 itu nanti kita akan mantapkan lagi kebolehan literasi dan numerasi bagi setiap murid di sekolah. Bermaksud apa? Kita akan berikan fokus 7, 8 itu untuk mereka mengasah bakat membaca, mengira dan menulis. 3M itu akan kita perkasakan pada tahap 1 sebelum mereka belajar mata pelajaran lain sewaktu di tahap 3, tahap 2 dan juga tahap 3. Jadi kita ada prasekolah, kita mantapkan lagi literasi dan numerasi 3M itu sewaktu di tahap 1 sebelum kita memperkasakan lagi, memperkenalkan lagi banyak mata pelajaran untuk mereka. Jadi langkah ini kita mulakan 2026 melalui kurikulum prasekolah. Ada di antara anak-anak yang berkeperluan pendidikan khas tak? Ada? Tiada? Ada juga? Okey, ada juga di belakang. Pendidikan khas juga menggunakan kurikulum yang sama, cuma ada 2 komponen tambahan bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Mereka ada 2 komponen tambahan yang akan diperkenalkan dalam modul prasekolah ini. Dan pada bulan lepas, yang Yang Berhormat Perdana Menteri juga ada umumkan tentang rancangan pendidikan Malaysia, betul? Semua satu Malaysia bercakap selepas itu. Antaranya ialah pelajar usia 6 tahun boleh masuk tahun 1. Ya, pelajar usia 6 tahun boleh masuk ke tahun 1. Sekarang ini pendaftaran untuk tahun 1 telah dibuka. Pada 15 hari bulan hari itu sehingga 31 Mac kita telah buka pendaftaran. Dan kalau kita lihat keseluruhan kita telah ada bagi tahun 1 2027 itu lebih kurang 200,000 lebih permohonan. Ada 230-240,000 permohonan untuk kemasukan ke tahun 1. Majoriti adalah yang berusia 7 tahun hadapan. Yang berusia 6 tahun pada tahun hadapan yang memohon kita ada lebih kurang 33,000. Dan 33,000 sahaja yang telah memohon. Negeri Sabah pun ada tu. Jadi anak tuan-tuan dan puan sebenarnya apabila mereka memasuki sekolah pada tahun 2027, mereka juga akan turut disertai oleh pelajar yang berusia 6 tahun. Itu diumumkan oleh Perdana Menteri. Penglibatan itu adalah secara sukarela. Dia bukan wajib, dia secara sukarela. Maksudnya bila ibu bapa rasa anak telah bersedia, boleh daftarkan untuk ke tahun 1 pada tahun 2027 dan juga ke hadapan. Jadi ini akan sebenarnya memberi ruang untuk murid-murid berusia 5 tahun memasuki prasekolah. Okay, untuk memasuki prasekolah. Dan 6 tahun itu untuk memasuki tahun 1. Tetapi pada ketika ini kita hanya ada 33,000. Dari Sabah kalau saya dan Dato' Raisin ada 1,000 lebih sahaja.
dari seluruh Sabah yang memohon untuk memasuki tahun 1 pada usia 6 tahun. Okey, tapi jangan risau. Jangan risau. Kerana apa? Kita akan sentiasa melihat seperti yang saya katakan tadi, 2027 nanti kita menggunakan kurikulum baru. Kurikulum baru ini tahap 1 yang berusia 7-8 tahun fokusnya kepada literasi dan numeracy. 3M, membaca, menulis, mengira. Itu yang akan kita perkasakan terlebih dahulu. Sebelum belajar sejarah, sebelum belajar sains, kita perkasakan dahulu kemahiran pelajar itu untuk membaca, kemahiran dia untuk mengira, sebelum kita fokus kepada subjek-subjek lain. Ya, kemudian 8, 9 dan 9, 10 baru kita perkenalkan subjek sains, kita perkenalkan matematik yang lebih sukar untuk mereka meningkat naik. Jadi itu sedang kita laksanakan pada ketika ini. Tapi kalau kita lihat kepada kurikulum, salah satu perkara utama dalam kurikulum baru yang kita gunakan ialah tentang pembentukan karakter. Selain daripada kita memberi pendidikan kepada anak-anak ini, kita juga ingin bentuk karakter mereka. Jadi karakter yang bagaimana yang kita inginkan, sebagaimana yang kita lihat tadi. Kita inginkan anak-anak yang berdisiplin. Betul? Ada siapa-siapa yang minta anak dia tidak berdisiplin? Ada tak? Ada yang kita tulis, saya nak anak saya kurang ajar. Tiada kan? Semua ingin anak-anak yang baik, berdisiplin, hormat orang tua, suka menolong. Dan itulah yang akan kita bangunkan sewaktu pendidikan prasekolah dan sewaktu kurikulum baru yang kita gunakan. Perkara utama yang akan merentas semua mata pelajaran ialah pembentukan karakter. Kita ingin bangunkan anak-anak yang mampu untuk mempunyai jati diri yang kuat, resilient, yang kuat, mampu menghadapi cabaran-cabaran. Kerana kalau kita lihat, apabila mereka mula melangkah ke sekolah, mereka akan berhadapan dengan rakan-rakan dari pelbagai latar belakang. Ya, kalau dahulu di rumah hanya kenal mungkin saudara mara dan juga jiran terdekat. Tetapi apabila masuk sekolah, yang datang adalah dari pelbagai latar belakang. Jadi mereka mula memahami tentang kehidupan bersama masyarakat sewaktu berada di sekolah. Jadi pembentukan karakter merupakan salah satu elemen penting yang akan kita bangunkan di dalam jiwa dan diri murid-murid sekolah bagi prasekolah, termasuklah sewaktu kurikulum nanti. Jadi pembentukan karakter itu merupakan salah satu perkara yang penting. Bukan bermaksud ada mata pelajaran namanya pendidikan karakter. Tiada ya. Macam saya katakan tadi, dia merentas kurikulum. Pembangunan karakter ini merupakan elemen yang merentas semua mata pelajaran. Okey? Termasuk pada waktu rehat. Kalau pada waktu rehat, para pelajar ini akan dihidangkan dengan makanan. Tetapi yang baru dengan kurikulum prasekolah ini, pelajar sendiri akan menghidangkan untuk rakan-rakan mereka. Kalau tuan-tuan tengok, perempuan tengok, masuk dalam kelas prasekolah ini, dia akan ada jadual menghidang makanan. Jadi anak tuan-tuan dan perempuan akan membantu guru dan membantu pengurusan murid untuk menghidangkan makanan dan minuman pada waktu rehat untuk rakan-rakan mereka. Mereka juga akan diajar selepas makan untuk mencuci sendiri peralatan yang digunakan. Sebab itu kita wujudkan program pakat ini kerana kita perlukan kerjasama semua. Kita perlukan kerjasama semua untuk perkara ini disambung kemudiannya apabila anak-anak itu berada di rumah.
Dia tolong susun meja, dia tolong hidang, habis makan dia bawa ke dapur, dia cuci pinggan sendiri. Itu diajar di sekolah. Dan kita mohon untuk perkara yang sama juga dilaksanakan di rumah, dibuat di rumah. Saya tahu ramai ibu bapa yang tolong cuci pinggan anak, betul? Terutama ibu-ibu lah. Kesian anak sulung, anak bongsu kan. Tolong basuh pinggan mereka. No. Kita nak bentuk anak-anak yang boleh berdikari. Ya, terutamanya anak-anak lelaki. Dato' Raisin basuh pinggan sendiri ke di rumah? Atau tinggal di dapur saja? Tinggal di dapur, okey. Bawa juga pinggan ke dapur kan? Ada yang lepas makan tinggal saja di meja. Itu kita nak. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita mendidik anak-anak, kita bangunkan karakter mereka dengan perkara-perkara yang mudah. Contoh tadi, membantu menghidang makanan, menyusun meja, membawa balik pinggan yang digunakan ke dapur dan mencucinya dengan sendiri. Itu perkara yang pertama. Yang kedua juga, kita bangunkan dari aspek kesopanan, kesantunan murid-murid itu. Mengucapkan terima kasih, menghargai bantuan yang diberikan oleh kawan-kawan mereka. Itu antara perkara-perkara yang penting yang akan kita bangunkan melalui pembangunan karakter yang kita laksanakan melalui kurikulum ini. Saya pada tahun lepas bersama bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, kita jelajah satu Malaysia mengenai Akta Anti-Bully. Kita juga berjumpa dengan pelajar-pelajar di sekolah. Salah satu insiden yang saya rasa memang berlaku di sekolah. Bila saya bercakap dengan seorang murid berusia 7 tahun, tanya dia, kamu pernah dibuli? Pernah? Dia kata. Saya pun terpanjanglah, budak 7 tahun dibuli kan. Bagaimana kamu dibuli? Oh, kawan yang duduk sebelah saya ini selalu ambil pensil saya, selalu ambil pemadam saya. Itu adalah bully, dia kata. Mungkin dia tak faham lagi konsep. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah mengambil barang tanpa izin. Mengambil barang tanpa izin. Yang itu yang akan juga kita libatkan bila kita kata disiplin, hormat, menghormati. Bila nak pinjam perlu meminta izin. Selesai pinjam, ucap terima kasih. Selepas menggunakan, ucap terima kasih. Budak yang sama juga kata, oh memang saya dibuli, dia pinjam, dia ambil saya punya pensil. Saya kata bukan dia pinjam, dia ambil. Lepas tu bila saya minta balik, dia paling pemadam tu dekat saya. So ini berlaku sebenarnya. Di kalangan anak-anak kita, mereka masih belum faham konsep-konsep sebegini. Kerana mungkin di rumah, semua yang mereka inginkan, mereka boleh ambil kerana dalam satu keluarga yang sama. Tetapi apabila mereka masuk melangkah ke alam persekolahan dengan perbezaan latar belakang rakan-rakan yang lain, pendidikan rakan-rakan yang lain, mereka perlu melaksanakan adaptasi. Dan adaptasi ini yang perlu kita terapkan di kalangan murid-murid kita. Sebab itu di kalangan guru-guru kita, mereka merupakan contoh dan juga teladan. Dan begitu juga kami harapkan dengan ibu bapa. Untuk ibu bapa bersama kementerian mendidik anak-anak kita. Seperkara lagi yang ingin kita bangunkan melalui kurikulum yang baru ini ialah kreativiti. Kreativiti anak-anak kita. Dan sekarang ini kalau kita lihat kebanyakan anak-anak kita, mereka terlalu bergantung kepada gadget. Saya tengok adik ni dekat depan dah pegang handphone. Handphone sendiri ke, handphone mak ke, handphone ayah? Handphone mak, betul ke? Cuba tengok ada game tak? Macam mana handphone mak ada gambar kartun semua ni? Kan?
Kalau handphone mak suka Lilo and Stitch. Tahu tak Lilo and Stitch apa? Nampak? Mak pun tak tahu Lilo and Stitch, tapi cover ni Lilo and Stitch. Kartun kan? Anak-anak kita kalau kita lihat, kebanyakannya mereka bergantung dan menghabiskan banyak masa menggunakan telefon. Tetapi sebenarnya apa yang kita akan laksanakan melalui kurikulum ini ialah juga untuk membangunkan keseluruhan kreativiti murid tanpa terlalu bergantung kepada telefon bimbit. Jadi kita akan kembalikan aktiviti-aktiviti beriadah, bersukan untuk membantu perkembangan diri mereka. Contoh paling mudah ialah koordinasi mata dan tangan. Dia bukan main game tengok mata kiri kanan atas bawah. Tak ada, tapi koordinasi mata dan tangan. Simple exercise. Baling bola ke atas, tangkap. Baling bola ke atas, tangkap. Baling tangan kanan, tangkap tangan kiri. Baling tangan kiri, tangkap tangan kanan. Untuk kita bangunkan dia punya balance tadi, keseimbangan dan juga adaptasi, koordinasi. Baling tangan kiri kepada kawan, kawan tangkap tangan kanan. Kawan baling tangan kiri, ditangkap tangan kanan. Baling tangan kanan, tangkap tangan kiri. Untuk kita bangunkan kedua-dua belah bahagian anggota kita. Bukan sahaja sebelah. Kita juga bangunkan dari segi mungkin apa yang dipanggil spatial orientation. Spatial orientation ni aktiviti mudah dengan melakukan cartwheel ataupun melakukan gulingan ke hadapan untuk bantu pembangunan tulang belakang mereka. Jadi aktiviti-aktiviti seperti ini akan kita bangunkan. Begitu juga dengan aktiviti seperti melukis. Aktiviti inovasi. Jangan fikir budak umur 6 tahun, 5 tahun tidak boleh berinovasi. Agak-agak apa aktiviti inovasi yang boleh dilaksanakan? Korang tahu tak? Apa aktiviti inovasi? Apa nak reka cipta apa ni? Macam buat menara macam tu kan? Okay, terima kasih. So, satu contoh yang baik, dia melukis bendera misalnya. Melukis bendera sempena hari kemerdekaan. Okey? Tetapi kita mahu lebih daripada itu. Kita mahu lebih daripada itu. Di Perancis, pelajar berusia 5 tahun, 6 tahun, bila dia belajar matematik, kita semua pernah belajar matematik, kita belajar mengenai shapes. Shapes dalam bahasa Melayu, bentuk objek, bentuk bulat, bentuk 4 segi, bentuk 4 segi tepat, ada kan? 3 segi, prisma, kita belajar bentuk. Kalau di Malaysia, apa aktiviti yang selalu cikgu buat? Belajar bentuk. Dia suruh lukis bentuk bulatan, bentuk 3 segi, bentuk 4 segi, dia buat macam gantung itu. Kan? Gantung di pintu. Warnakan, warna merah, biru, hijau, berdasarkan kepada reka bentuk. Di Perancis, apa yang mereka lakukan? Mereka buat animasi 2D. Animasi 2D. Mereka buat video. Pelajar usia 5 tahun, 6 tahun buat video. Animasi. Jadi dia menggunakan plasticine, dia buat bentuk 3 segi, bentuk bulat, bentuk 4 segi. Dan dia wujudkan karakter daripada bentuk-bentuk tersebut dan membuat satu cerita. So, kurikulum ini akan membantu murid-murid kita bergerak daripada tradisi kurikulum lama yang kita gunakan ke satu kaedah yang baru. Saya pernah pergi di Pulau Redang, kelas prasekolah. Guru prasekolah sedang ajar murid bagaimana untuk mendapatkan air bersih daripada air kotor. Air berlumpur, dia nak jadikan air bersih yang kemudiannya boleh digunakan. Macam mana? Macam mana nak buat filter kan? Kita kat rumah ada filter, ada tapisan. Macam mana budak tahun 1 nak buat? Saya pernah lihat cikgu itu mengajar.
Dia guna simple je. Yang terakhir dia guna mask. Dia facial mask tu. Kan, air itu ditapis sehinggalah air itu menjadi jernih daripada air yang berlumpur. Kan, jadi pelajar prasekolah boleh melaksanakannya. Kan, kita jangan fikir bahawa anak kita, anak saya terlalu muda untuk buat semua tu. Dan sebenarnya anak-anak kita mempunyai keupayaan yang tinggi. Kerana pada usia ini, pada usia 6-7 tahun itu, pada ketika itu, mereka berada pada tahap ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka ingin explore, mereka ingin melihat benda-benda baru. Mereka ingin mempelajari benda-benda baru. Dan itu yang ingin kita asah, itu yang ingin kita galakkan sewaktu mereka di prasekolah lagi. Jadi inovasi, kreativiti juga merupakan elemen yang penting yang akan kita bangunkan melalui kurikulum prasekolah tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kehadapan 2027 nanti, apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan memasuki sekolah dengan kurikulum baru, apa yang dipelajari di peringkat prasekolah ini akan turut disambut di peringkat sekolah rendah. Jadi dia akan ada kesinambungan. Bila kita kata rancangan pendidikan Malaysia itu, dia mengambil kira apa yang telah dipelajari sewaktu prasekolah dan disambut sewaktu mereka berada di sekolah rendah nanti dan kemudian di sekolah menengah nanti. Perjalanan mereka untuk belajar ni sebenarnya sangat panjang. Sangat panjang. Kalau mereka masuk prasekolah usia 6 tahun. Prasekolah 1 tahun. Sekolah rendah berapa tahun? Cik Mudin? Kena fikir ke? Sekolah rendah 6 tahun. Campur prasekolah 1 tahun. Dah berapa tahun? 7 tahun. Siapa kata matematik susah? Senang kan? Prasekolah 1 tahun, sekolah menengah, sekolah rendah 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun baru tamat sekolah rendah. 5 tahun sekolah menengah. Jadi berapa tahun puan? 11 tahun. Betul? Berapa? 11. Betul? 1 tahun sekolah prasekolah, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. Berapa? 12. Sebab itu di luar negara mereka panggil K-12. K-12 ini kindergarten prasekolah dan 11 tahun persekolahan. Dia panggil K-12. Jadi bila kita memperkenalkan prasekolah ini, dia akan digabungkan dengan pendidikan wajib 11 tahun. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar tahun lepas kita telah luluskan di Parlimen. Parlimen Malaysia telah luluskan pendidikan wajib 11 tahun. Pendidikan wajib 11 tahun bermaksud dia akan belajar secara 11 tahun, 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, 1 tahun di prasekolah, menjadikan 12 tahun keseluruhan. Habis sekolah menengah, sebelum masuk universiti, kena masuk tingkatan 6. Macam di sini tingkatan 6 kan? Berapa tahun tingkatan 6? 2 tahun. Betul kan? Bukan 1 tahun setengah. 2 tahun lah, 1 tahun setengah. 12 campur 2 berapa? Ini bukan apa, saya tanya PPD ni takut dia tidur di depan. 12 campur 2, 14 tahun. Belum masuk universiti lagi. 14 tahun. Selepas tingkatan 6 masuk universiti, lagi 4 tahun. Jadi berapa tahunkah perjalanan pendidikan anak-anak ini? PIDKS jawab. 16. 14 tahun di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan 6. 14 tahun. 1 tahun prasekolah, 6 tahun sekolah rendah, 7 tahun tadi kan.
Campur lagi 5 tahun, 12 tahun. Campur lagi 2 tahun, 14 tahun. Campur lagi 4 tahun, 18 tahun. Jadi kalau dia nak belajar, 18 tahun perjalanan dia. Perjalanan pembelajaran sebelum dia masuk ke pasaran pekerjaan. Sebelum dia bekerja. Itu maksimumnya kalau dia ambil ijazah. 18 tahun. Jadi yang penting sekarang ini ialah asasnya. Di bawah itu. Di prasekolah. Sewaktu mereka berada di prasekolah. Sewaktu mereka berada di sekolah rendah. Sewaktu mereka berada di sekolah menengah. Itulah asasnya kepada perjalanan hidup mereka. Anak puan umur berapa? 11 tahun, ada 6 tahun. Ada yang 11 tahun. 11 tahun nak capai umur 18 tahun tu berapa tahun lagi? Betul. Siapa kata matematik susah kan? Ada kata matematik susah? Selalu baca di social media orang kata matematik susah. Matematik tambahan pula. Kalau saya bagi soalan matematik tambahan lah. So anak puan tadi usia 11 tahun. Untuk sampai ke 18 tahun, dia ada 7 tahun lagi. Kan? Anak yang kedua usia 6 tahun. Boleh lahir seorang lagi. Belum tamat lagi pelajaran. Sebelum dia memasuki pasaran kerja. Kalau kita lihat daripada kenyataan tadi, semua inginkan anak kita berjaya. Betul? Semua inginkan anak kita mendapat pekerjaan yang bagus. Dan itu menjadi matlamat kita juga di Kementerian Pendidikan Malaysia. Supaya kita melahirkan generasi akan datang yang lebih baik daripada generasi kita. Ya, untuk kita lahirkan generasi yang berada di sekolah ini, dia lebih baik daripada apa yang kita ada. Ya, sebab itu sangat penting untuk asas kepada pendidikan ini merupakan asas yang betul. Okay, contoh kita lihat bila kita kata tadi asas, kita umpamakan sebuah piramid. Piramid yang besar di mana? Ataupun Gunung Kinabalu lah. Gunung Kinabalu yang besarnya di mana? Di bawah ke di atas? Di bawah itu besar kan? So di bawah itulah dia akan semuanya akan diberikan kepada mereka supaya asas dia kuat. Kalau di bawah itu sangat nipis, sangat kecil, apa akan jadi? Apa akan jadi? Dia akan runtuh. Jadi untuk mendapatkan kejayaan dalam kehidupan, kita kena pastikan anak-anak kita mempunyai asas yang kukuh. Sebab itu kita hantar mereka ke prasekolah. Sebab itu tahun hadapan kurikulum 2027 kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada literasi dan numerasi. 3M itu asas. Dan pelajaran-pelajaran yang kita bangunkan ini sebenarnya akan diajar dua bahasa. Bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Jadi kedua-duanya akan menjadi bahasa pengantar di dalam bilik belajar. Kita memperkasakan guru-guru kita, menghantar guru-guru prasekolah ini untuk kursus-kursus bahasa Inggeris supaya mereka mampu mengajar anak-anak kita bahasa Inggeris. Dan apabila masuk sekolah rendah, mereka ada pilihan untuk mengambil bahasa ketiga. Ada tak anak di sekolah menengah di sini? Ada kan? Ada? Dia ada ambil bahasa ketiga tak? Ada? Bahasa apa? Bahasa Perancis. Tuan boleh cakap bahasa Perancis? Mak bapak tak boleh cakap bahasa Perancis. Tapi anak-anak kita diberi peluang untuk belajar bahasa Perancis. Dan bila belajar bahasa Perancis, dapat hadiah juga. Bila akak dah dapat? Tak. Bila belajar bahasa ketiga, bahasa Perancis misalnya, dia akan membuka ruang. Dia akan ada kelebihan daripada rakan-rakan lain.
dari aspek bahasa tadi. Pernah dengar anak cakap bahasa Perancis di rumah? Puan boleh cakap bahasa Perancis ke? Sikit-sikit anak ajar. Bukan? Belajar juga. See? Saya pernah jumpa seorang pelajar ini. Dia anak dia belajar bahasa Jepun. Dia belajar bahasa Jepun. Bahasa Perancis ada, kita ada bahasa Jepun, kita ada bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Arab pun kita ada. Tapi budak ni dia belajar bahasa Jepun. So bila tanya mak dan ayah, kamu boleh cakap bahasa Jepun ke? Dia kata mak dan ayah tak boleh. Tapi macam mana kamu belajar? Saya belajar melalui apa yang diajar oleh guru. Jadi bagaimana kamu berlatih bercakap bahasa Jepun? Oh, saya berlatih di rumah. Kalau mak saya marah saya balas balik dalam bahasa Jepun. Jadi mak saya tak faham. Mak dia tak faham bahasa Jepun, dia nak marah mak dia cakap bahasa Jepun. Bijak juga belajar ni. Baru 14 tahun, tapi dia dah boleh cakap bahasa Jepun dengan fasih. Macam mana dia berlatih? Dengan bertutur di rumah. Mak dia marah dia marah balik dalam bahasa Jepun. Tapi mak dia tak tahu dia cakap apa. So itu antara perkara-perkara yang akan kita bangunkan di kalangan anak-anak kita. Dan kita perlukan penglibatan dan sokongan daripada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama. Kerana ini bukan untuk kita. Apa yang kita bangunkan ini, kurikulum yang kita ajar kepada anak-anak ini yang akan merentasi kehidupan 18 tahun ke hadapan, ini bukan untuk kita. Ini bukan untuk kita. Ini adalah untuk masa hadapan negara kita. Kalau Datuk Raisi ni nak pencen bila Datuk? Bulan Julai. Bulan Julai dah nak pencen. Pencen usia berapa? 60 tahun. 60 tahun. Kalau pelajar tadi tamat sekolah usia 17 tahun. Ni soalan ni saya tanya sebab dia kata matematik tambahan susah. Saya tanya. Pelajar tamat sekolah usia 17 tahun. Dia nak sampai ke usia Datuk Raisi 60 tahun ni, berapa tahun lagi kah dia perlu hidup? Perjalanan hidup dia. Kira. Cepat. Betul? Nasib baik dapat jawab. 43 tahun lagi. Faham tak? Anak kita yang bersekolah, tamat sekolah usia 17 tahun, nak sampai ke usia 60 tahun, 43 tahun lagi perjalanan dia. So apa yang kita berikan bukan untuk kita. Apa yang kita sediakan anak-anak ini ialah untuk menghadapi cabaran 43 tahun ke hadapan itu nanti. Jadi bila tuan-tuan hantar anak ke sekolah, nak tengok dia buat kerja rumah, suruh dia belajar, mengulang kaji, bukan untuk dia mencapai berapa A ke berapa B pada tahun ini, tetapi untuk membantu dia tadi yang nak menempuh 43 tahun lagi perjalanan dalam kehidupan. Itu kalau sampai umur 60. Kan jangka hayat rakyat Malaysia sehingga 75-80 tahun dah. Kalau umur 80 tahun, 43 campur 20, berapa? 63 tahun lagi. 63 tahun lagi perjalanan dia ke hadapan. So, saya harap kita dapat berikan komitmen bersama. Kerana bila kita lihat kepada anak-anak kita lihat kepada dia, dah simpan dah handphone tadi. Tadi dia pegang handphone, sekarang dah simpan. Umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Di sini kita jumpa Pakcik. Pakcik, umur 11 tahun. Nak sampai ke umur 60 tahun, berapa tahun lagi? Pendek? Lambat. Umur 11 tahun, nak capai umur 60 berapa? 49 tahun lagi.
Cuba diri sebelah. Pakcik jangan ambil gambar. Pakcik diri sebelah dia. Saya tolong ambil gambar. Baik ni. Tengok dapat. Umur dia 11 tahun. Nak capai umur ke Dato' Raisin ni 49 tahun lagi. Dan naluri ibu bapa. Tuan-tuan perempuan ibu bapa. Saya pun bapa kat dengan ibu. Naluri kita sebagaimana tua pun kita, sebagaimana tua pun anak kita, naluri ibu bapa itu ialah melindungi anaknya. Betul? So you can start now. Tuan-tuan boleh mulakan sekarang. Melalui kurikulum prasekolah dan kemudian kurikulum 2027. Kalau nak tunggu umur 60, baru nak ajar, tadi kita kata hand eye koordinasi mata dan tangan, lontar tangan kiri, tangkap tangan kanan, lontar tangan kanan, tangkap tangan kiri di belakang. Dah terlambat. Boleh tapi dah keras. Kan? Kelentoran itu kita bentuk sewaktu mereka masih muda. Dan sebab itu kita adakan program-program sebegini di seluruh negara untuk kita terangkan dan kita dapatkan komitmen bersama. Tak ada apa pun. Saya tak perlu pun datang ke sini. Suka hati you all lah. Nak hantar anak ke sekolah atau tidak. Nak suruh anak belajar ke tidak. Tetapi itu adalah tanggungjawab kita. Bila masuk ke Kementerian Pendidikan, itu adalah tanggungjawab kita untuk kita sama bangunkan masyarakat ini, kita bangunkan negara ini, kita pastikan generasi akan datang ini adalah generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Betul saya kan? Sudah pencen mau buat apa? Sudah pencen mau buat apa? Berehat dulu. Sudah pencen berehat. Dia 60 tahun tahun ni. Saya akan menyusul tahun hadapan. Saya pencen tahun hadapan, bulan 1. Umur 60 tahun. Berapa bulan lagi kah saya akan pencen? Hari ni matematik semua tanya pengetua sekolah ni. Tak ada asyik. Ladies and gentlemen, the journey is long. Perjalanan itu sangat jauh. Lepas pencen, ada lagi perjalanan yang perlu ditempuhi. Sebab itu, baru dapat jawapannya. Sebab itu, sangat penting pembelajaran ini, kita perlu ingat bahawa pembelajaran ini seharusnya adalah sepanjang hayat. Sepanjang hayat. You have to learn. Kita kena belajar. Kadang-kadang apa yang telah kita pelajari, kita kena campak, kita kena belajar perkara-perkara baru. Dan kita kena ubah. Kita belajar perkara baru. Dulu kita tak ada komputer. Sekarang kita ada komputer. Bagaimana komputer itu boleh membantu anak-anak kita belajar? Dulu pembelajaran kita tak ada semua alatan-alatan ini. Tetapi sekarang dah ada. Dan mereka boleh gunakan untuk advantage kepada diri mereka. Sebab itu pembelajaran ini harus diteruskan sepanjang hayat. Dato' Raisin mungkin lepas pencen dia jadi pemain golf profesional. Kena turunkan lagi berapa handicap tu. Right, so perjalanan mereka sangat jauh dan saya harap kita dapat bersama-sama bekerjasama untuk menyokong plan pembangunan kita, menyokong kurikulum kita supaya kita dapat bimbing, kita dapat pimpin anak-anak ini ke arah kejayaan yang lebih cemerlang di masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, bila kita cakap lifelong learning, tahun lepas saya di Korea. Mereka mendidik warga tua. Mereka mendidik warga tua dengan kemahiran digital. Warga tua yang usia 60-70, Dato' Raisin tahun lagi lah, tahun ini bulan Julai dia jadi warga tua. Dapat kad pencen kan, jadi warga tua. Mereka ajar orang yang jadi tua ini kerana dengan kemahiran digital ini. Kerana apa? Selalunya di Korea
Warga tua ini akan bantu anak-anak jaga cucu mereka. Anak-anak bekerja, cucu-cucu ini ditinggalkan di datuk dan nenek mereka. Jadi mereka melatih datuk dan nenek ini dengan kemahiran robotik. Belajar macam mana nak buat coding robotik. Belajar macam mana nak order makanan. Datuk Raisin, zaman-zaman kita dulu kita pergi McDonald's, kita pergi KFC, kita order di kaunter. Sekarang ni tak ada dah. Order di panel. Di Korea dia dah latih dah. Warga tua ni yang dulu tak belajar mengenai coding apa semua ni, macam mana nak guna. Kerana apa? Mereka yang akan bawa anak-anak ni, cucu-cucu mereka. Mereka yang akan bantu cucu mereka dengan projek-projek robotik yang akan mereka laksanakan. Kan sebab itu kita kata pembelajaran itu sepanjang hayat. Walaupun dah masuk usia yang melepasi, menjangkaui umur bekerja itu, mereka masih menuntut ilmu. Kerana apa? Mereka juga masih lagi menyumbang untuk kejayaan negara mereka. Itu di Korea. Dia masih lagi menyumbang untuk kejayaan negara mereka. Bagaimana? Dengan melatih dan mendidik pula cucu-cucu mereka itu tadi. So itu yang kita harapkan akan dapat juga kita laksanakan di negara kita. Jadi saya rasa itu sahaja terlebih dahulu dari saya. Kita buka untuk, kalau ada soalan kalau ada soalan kita buka. Saya berpuasa hari ni tu so kalau saya tak boleh jawab, Datuk Raisin ada, Waralina ada, Mudi ada, Fadil ada, Nuraini ada, PPD pun ada. So senyap dia tadi tanya matematik, senyum je. Okey, kalau ada soalan saya buka. Baiklah, dipersilakan Ibu Bapa sekiranya ada sebarang persoalan. Apa-apa sahaja yang penting berkaitan dengan topik yang kita bincangkan sekarang ini. Bolehlah angkat tangan, sebut nama. Siapa yang bertanyakan soalan kena bagi hadiah tau. Ini satu lagi, keyakinan diri. Keyakinan diri, itu yang kita nak bentuk dengan anak-anak kita supaya mereka berani ke hadapan. Berani ke hadapan tu saya silakan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari. Soalan saya simple saja. Kurikulum 2027 ini apa dipanggil namanya? UPSR kah, KBSR kah, apakah? Dia tak ada KPSR, KSR, tetapi dipanggil kurikulum persekolahan 2027. KP 2027, kurikulum persekolahan. Soalan seterusnya, kalau bertukar menteri, adakah bertukar lagi? Okey. Ada berkaitan politik ke tidak? Okey. Oh lupa, saya patutnya mulakan dengan menyampaikan salam daripada YB Fatina. Sepatutnya beliau ada di sini, tetapi beliau tidak dapat hadir, ada urusan lain di kawasan beliau. So saya mewakili beliau di sini. Okey. Ada unsur politik ke tidak? Kalau tuan-tuan lihat, YB Fatina mula menjawat jawatan Menteri Pendidikan pada tahun 2022. Kan? 2022. Pada masa itu dia ada tukar kurikulum tak? Ada? Dia tak ada tukar kurikulum. Dia ada tukar pelan pembangunan pendidikan tak? Tiada, dia tiada tukar. Pelan pembangunan kita dilancarkan 2013, tamat 2022. 2025. Kurikulum persekolahan kita diperkenalkan tahun 2000. Sebelum tu 2017 saya makan. Kurikulum persekolahan yang digunakan kata KSSR, KSSM ni apa semua ni diperkenalkan 2010. Selepas 6 tahun pelaksanaannya, dia ada kajian. Pada tahun 2017, dia ada buat kajian semula. Selepas kajian semula 2017 itu, terus digunakan sehingga 2027 untuk 10 tahun ke hadapan. Jadi kurikulum kita ni tak ada kena mengena dengan orang politik. Memang melalui cycle dia, kitarannya. 2010
pertama kali dilancarkan KSSR tu 2017 dikeluarkan semakan. Selepas 6 tahun pelajar sekolah rendah dah complete satu cycle, dibuat semakan. Apa yang perlu dibaiki? So 2017 satu part, kemudian 2017 tamatnya selepas 10 tahun 2026. 2027 akan bermula dengan kurikulum baharu. So nanti tahun hadapan bila kurikulum itu dimulakan, selepas habis satu cycle akan ada semakan. Kerana apa kita buat semakan kurikulum ini? Kerana kita perlu pastikan bahawa kurikulum yang digunakan ini adalah up to date, menepati peredaran zaman. Kalau ada perubahan yang perlu dilaksanakan, ada penambahbaikan, ia memberi ruang untuk penambahbaikan itu dilaksanakan. So selepas itu, maksudnya 2027 itu hingga berapa? 10 tahun. Tengok, matematik senang. 2 tambah 1 3, 20, 30, 6, 37. Kan? Ada semakan. Lepas semakan mungkin akan disambung lagi. So jangan susah. Dia tak ada kena-mengena dengan politik. Kurikulum ini dibangunkan untuk pendidikan. Okey, ada soalan lain? Ya. Kita bagi puan dulu. Halo, saya mau tanya. Sebab sekarang kan kalau prasekolah dulu kemas, adakah perbezaan di situ? Kemas dan prasekolah. Okey. Sebenarnya kurikulum yang digunakan oleh semua tadika. Di Malaysia ini kita ada tadika prasekolah Kementerian Pendidikan, kita ada tadika kemas, kita ada tadika perpaduan, kita juga ada tadika swasta. Betul? Kesemua ini menggunakan kurikulum yang sama. Mereka menggunakan kurikulum yang sama, termasuk di tadika-tadika swasta. Mereka juga menggunakan kurikulum prasekolah KPM. Ini daripada dulu lagi puan. Apa yang mereka beri tambahan itu adalah tambahan. Tetapi asasnya ialah kurikulum yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sama ada tadika kemas, tadika swasta ataupun perpaduan, mereka menggunakan kurikulum yang sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, tadi abang ni nak tanya. Okey, puan Baik, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Zainuddin ingin bertanya berkenaan dengan adakah penilaian bila sudah buat program ini, ada penilaian yang anak-anak ini sudah mengetahui apa yang perlu dibuat, yang telah melakukanlah yang daripada prasekolah itu. Contoh macam cuci piring, adakah dia ada peringkat-peringkat, dia ada penilaian dia macam mana yang sudah diorang lalui. Nak suruh periksa juga. Masuk prasekolah pun nak suruh periksa juga. Ada ke penilaian? Ajar orang ni ada penilaian ke prasekolah ni? Dia tak ada penilaian formal. Tetapi guru akan secara berterusan memantau perkembangan murid. Secara berterusan dari segi karakternya, dari segi keupayaan pendidikannya. Sebab itu di prasekolah ini, selain daripada guru, kita juga ada pembantu pengurusan murid yang turut membantu. Dan satu lagi tujuan kita berada di sini ialah untuk menyarankan tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke sekolah nak bantu sini. Boleh. Ada siapa-siapa engineer tak kat sini? Semua tak kena tu engineer. Jurutera, ada jurutera di sini. Ada doktor. Semua dah tak ngaku. Ada jururawat, nurse dan nurse. Semua dah tak ngaku dah. Ada cikgu tak? Cikgu pun tak ngaku dah. Tuan-tuan boleh masuk ke sekolah untuk bantu. Okey? Jika ada masa terlapar,
boleh masuk ke sekolah untuk membantu. Satu perkara baru yang diperkenalkan melalui kurikulum prasekolah ini ialah baca bersama. Baca bersama. So kalau ada masa boleh datang. Hari ini seorang datang baca buku bersama murid. Ini untuk kita tanamkan minat murid untuk membaca. So dalam kurikulum baru kita ada baca bersama. Jadi kalau tak mampu datang juga tak apa. Dekat rumah ada masa duduk dengan anak-anak, ambil satu buku dan baca bersama. Untuk kita tanamkan minat mereka untuk membaca. Tetapi berbalik kepada soalan tuan, penilaian itu dilaksanakan berterusan. Dia bukan satu peperiksaan yang kita kena duduk tengok dia dah faham ke belum. Kerana usaha ini adalah usaha berterusan, dia akan sampai ke sekolah rendah, di mana di sana nanti akan lebih berfokus kepada pencapaian kebolehan mereka dalam bidang akademik. Tetapi di sekolah prasekolah ini, it is more of learning through experience. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, kita ada budak-budak prasekolah kat belakang tu. Ada yang tengah ambil exam ke? Ada? Apa dia orang buat daripada tadi? Saya ni bercakap lah kat sini, dia menjawab soalan matematik saya. Tapi budak-budak kat prasekolah ni, belakang ni dia buat apa? Ada dia baca buku tak? Ada tak dia baca buku? Tak ada. Dia bermain. Dia mencuba. Dia melakukan eksperimen di belakang tu. Dia bergaul, bermain dengan rakan, berlari-lari dengan rakan-rakan itu. Mereka bersosial kat kelas. Tetapi adakah itu bermaksud mereka tidak belajar? No, they are learning. Mereka belajar melalui apa yang mereka lalui. Dan itu yang akan dikesan oleh guru-guru kita, kebolehan-kebolehan yang ada pada anak-anak ini untuk dikembangkan lagi. So that is important. You look at the children, dia anak bukan dia baca buku, duduk belakang tu, duduk dalam baris, dua baris, tiga baris baca buku. Tadi aku tengok berjalan sampai depan dia cari mak dia. Dia dah penat, dia cari mak dia. Minta air. Apa yang pergi main, dengar tak muzik ni? Ada tengah bunyi muzik kan? Dia belajar muzik. Kalau dekat rumah, anak nak belajar muzik, bapak kata apa? Oh, tidak boleh. Tak ada masa depan. Betul? Padahal di Sabah ni begitu ramai penyanyi-penyanyi yang popular. Kan? Misha, Marsha, apa? Marsha? Bapak tak kenal kan? Penyanyi tu kan, Marsha, AF tu kan? Semua daripada Sabah. Kenal semua. So kemahiran-kemahiran sebegini, soft skill, main muzik, sebenarnya dia boleh membantu pelajar ini di masa akan datang. Kalau tuan-tuan inginkan, saya pernah tengok satu research. Research tu kata bila murid itu berupaya untuk bermain muzik, dia akan mencetuskan neuron yang lebih aktif di otak dia. Dalam otak kita ada neuron. Neuron ni macam rambutan, dia menyimpan maklumat. So bila bermain muzik, neuron ni dia connect. Dia ada apa yang dipanggil synapse, dia akan connect neuron ni. So dia akan jadi lebih intelligent lah. Dengan hanya bermain muzik, compare tu tidak bermain muzik. Rangsangan muzik itu sebenarnya boleh membantu pelajar untuk belajar. Jangan balik ni depan ni semua beli headphone Dia pada ketika yang tertentulah. You have to look at the research. So ada lain-lain soalan? Belum saya serahkan kepada Datuk Raisin untuk cabutan ketua. Ada cabutan ketua? Ada. Seterusnya ada lagi soalan ibu bapa yang berada di sebelah kiri saya. Ada? Sebelah kanan? Belakang? Okey, ada di sana seorang. Silakan puan. Selamat pagi semua, saya Olivia dari Penampang. Semacam yang Tuan cakap tadi, untuk kurikulum tahun hadapan, bagi tahap 1 iaitu tahun 1 dan tahun 2 kan, akan mengutamakan pelajaran 3M sebelum mereka mengenal
sains, subjek sains dan matematik. Jadi saya mau bertanya, adakah subjek sains dan matematik ini ditiadakan, dan adakah buku teks untuk tahun hadapan juga baru? Nah, itulah soalan saya. Buku teks akan ada buku teks baru. Mata pelajaran sains bukan ditiadakan. Bukan ditiadakan, tapi dia belajar across melalui pembelajaran mata pelajaran lain. Digabungkan sains itu dengan musiknya, dengan kesehatannya digabungkan bersama. Kalau dulu kita belajar sains, kita belajar fotosintesis, betul? Fotosintesis, pokok sedut air daripada tanah guna apa? Guna akar. Kita kena ingat akar sedut air. Air bawa ke daun dengan cahaya matahari di stoma berlaku all this proses chemical pembakaran, berlaku fotosintesis. Kita kena belajar itu semua. Tetapi melalui kurikulum baru ini dia belajar melalui pelajaran-pelajaran yang bukan spesifik di sains. Pelajaran eksplorasi. Dia belajar memahami konsep terlebih dahulu. Mungkin Puan Harlina boleh terangkan lebih lanjut, because sektor dia yang merancang kurikulum ini. Okey, terima kasih Pak Tuan. Okey, untuk masuk Puan untuk tahun 1 ataupun di prasekolah? Satu-satu. Okey, untuk tahun 1 sebagaimana yang Tuan Zainal sebutkan tadi, dia tak belajar khusus kepada sains tapi lebih kepada alam dan manusia, pembelajaran secara bersepadu. Di mana dalam pembelajaran tersebut disepadukan, dia ajar secara bergabung macam prasekolah, sebab dia nak bawa roh daripada prasekolah ke tahun 1 sebenarnya. Di mana kalau prasekolah kita tak belajar satu-satu, sains belajar asing, muzik belajar asing, tak, dia ajar secara bersepadu. Okey, jadi sama juga dengan di sekolah rendah, di mana untuk dalam kurikulum persekolahan 2027 mereka tak belajar sains bersih, tapi matematik masih ada. Matematik berdiri sendiri, ada waktu matematik, tapi sains diajar secara bersepadu bersama dengan muzik, seni visual dan sebagainya lah. Okey, jadi kalau tengok dia bawa sebenarnya supaya murid tak terlalu terkejut. Sekarang ni kalau kita tengok terlalu banyak gap, kalau kita tengok banyak dari komen-komen daripada ibu bapa di mana banyak jurang antara prasekolah dengan tahun 1 kan. Okey, untuk kurikulum baharu ni kita nak gabungkan gap tu balik, di mana roh prasekolah masih lagi dibawa ke tahun 1. Mereka belajar secara bersepadu dan kita namakan sebagai alam dan manusia. Okey. Jelas ya Puan? Dia specifically sains, mata pelajaran sains sudah tak ada. Tetapi dia belajar konsep sains itu melalui alam dan manusia. Sebab itu YB Menteri pun pernah cakap mengenai co-teaching. Dia mengajar bersama. Mungkin akan ada 2 cikgu yang akan mengajar di tahun yang sama. So, kesepaduan daripada elemen-elemen itu akan dimasukkan. Kalau dulu belajar dalam bilik darjah, dan sekarang ini mungkin pembelajaran itu alam dan manusia dia akan bawa ke luar. Dia akan bawa ke luar, duduk bawah pokok belajar. Mengenai rumput, mengenai semut. Kan? Tapi secara tidak langsung dengan apa yang mereka pelajari melalui subjek itu. Okey? Okey, kita buka sekali lagi satu soalan akhir. Ada? Soalan yang terakhir. Satu lagi. Ada? Okey, nampaknya sudah tiada. Tiada, okey. Untuk itu, majlis makamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia atas perkongsian yang amat bermakna sebentar tadi. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang mengemukakan soalan. Sesungguhnya pendekatan dialog berhala seperti ini amat signifikan kerana ia membuka ruang komunikasi yang tulus, membina kepercayaan serta memperkukuh kerjasama strategik antara ibu bapa dan institusi pendidikan. Tahniah dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas penglibatan yang aktif sebentar tadi.
Baiklah, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan sekali lagi yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, menyampaikan sijil kepada yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Arif bin Tun Dato' Seri Panglima Dr. Haji Sakaran, Fokal Pesan Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Pihak Swasta PIBKS Negeri Sabah. Terima kasih yang berusaha IKPPM. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas kesudian IKPPM meluangkan masa bersama-sama kita pada hari yang penuh bermakna ini, kita jemput dan persilakan yang berbahagia Dato' Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyampaikan cenderamata kepada beliau. Dipersilakan. Terima kasih yang berbahagia Datuk Pengarah. Kita teruskan majlis pada hari ini dengan sesi bergambar rasmi. Untuk itu dijemput jurugambar yang bertugas untuk mengambil gambar dari atas pentas. Dipersilakan. Kita akan ambil gambar di atas pentas dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah duduk dalam kedudukan seperti ini. Betul tak Tuan Kipli? Atau kita perlu berdiri? Duduk macam ini sahaja. Okey, duduk macam ini sahaja. Pandang di depan. Semua. Okey. Yang pertama kita ambil dengan gaya rasmi. Duduk tegak-tegak di kerusi. Okey, 1, 2, 3 dan gaya yang kedua Madani. Okey, Malaysia Madani. Tangan angkat. Okey. Macam baca ikrar tu. Okey, 1, 2, 3 dan yang terakhir gaya bebas. Terima kasih jurugambar yang bertugas. Baiklah tuan-tuan, seterusnya majlis diteruskan dengan lawatan ke reruai pameran serta penyampaian sijil kepada para pempamer di reruai pempamer yang akan dilewati sebentar lagi. Untuk itu dipersilakan yang berusaha TKPPM dan tetamu kehormat untuk memulakan lawatan ke reruai pameran. Reruai yang pertama diberi nama Jolly Learner. Reruai yang kedua ialah Reruai Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya Reruai PPD Papar, PPD Kota Belud, PPD Tuaran, Reruai 3PK Sektor Pendidikan Khas, PPD Penampang, PPD Kota Kinabalu dan reruai yang terakhir ialah reruai yang ke-9 Tadika Sinaran Ria. Seterusnya reruai yang ke-6, reruai 3PK Sektor Pendidikan Khas.
Seterusnya, reruai yang ketujuh, reruai PPD Penampang. Oh, masih lagi di reruai sektor pendidikan khas. Dan kali ini bergerak sudah ke reruai PPD Penampang. Dan seterusnya reruai yang ke-8, PPD Kota Kinabalu. Dan reruai yang terakhir ialah reruai Tadika Sinaran Ria.
Terima kasih kepada 9 yang terlibat dari PPD dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka, Juli Lerner, Tadika Seneraria atas kebersamaan sebagai pempamer dalam program pakat kali ini. Hadirin yang dihormati, seterusnya yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia akan bergerak meninggalkan majlis. Bagi pihak jawatan kuasa penganjur, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesediaan yang berusaha 3PPM menyempurnakan program pakat pada hari ini. Semoga segala usaha murni ini memberi manfaat besar kepada pendidikan anak-anak kita. Hadirin dan hadirat, berikan tepukan yang paling gemuruh.